Abang Mike, Hey, ni you bawa I kat mana ni? tadi you sudah tengok nama lah, okay? Sky Suite. Okay, ini adalah penthouse. Hari tu you cakap kan, walaupun gaji 2,000, tapi you nak gabung nama dengan mak mertua kan? Betul. Mak mertua tinggal bersama dengan you kan? Betul, dia setuju? Okay, ini unit dia. 1,600 square feet, ada 3 bilik, 4 bilik air. Okay. Memang cukup. Tapi mak mentua I cakap dia nak view kat LCC Abang Mike. Sini bukan saja view KLCC. Aha. Dia sebelah dengan KLCC. Jalan kaki boleh sampai. Ini Mai tunjuk. Ui, sebelah. Memang sebelah saja. Jalan kaki tak payah 10 minit boleh sampai KLCC Avenue K. Lepas tu dia sudah asing. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. So you dengan you B&B privacy memang secukup. Jangan risau. Jom I tunjuk you. Ajak Abang Mike, ini harga berapa? 2 juta. Okey lah, mak mentua I Jom. kaya, jom. Ini tingkat kedua, ada 2 bilik, 2 bilik air. Tengok mak mertua kita suka mana satu, biar dia pilih. Satu lagi untuk anak you. Ni ada pintu untuk keluar ni bilik satu. Okey. Boleh lah nak buat bilik gym ke, nak buat apa bilik wardrobe ke. Rasa dia pilih bilik ni. Ni lagi shock bilik ni. Okey kak bilik ni. Okey. Toilet pun okey. Oh Mike, jom. Jom. Sini. Tengok tingkat 3. Jom. Tingkat ketiga, ini master bedroom saja. So ini confirm privacy lah. Cuma you dengan you B&B ni saja. Master bedroom ada attached dengan bathroom. Mana? Bathroom belakang dia. Oh, belakang dia. Yes. Bathroom ada bathtub. Bathtub bukan berdiri punya. So mandi, tengok view. Best ke tak best? Tak best sangat lah orang nampak. Boleh letak okey. tinted. Sebab dia minta view ke LCC. Ni rumah ni betul-betul sebelah ke LCC. Yes. Wah, tapi ke LCC kan ada 2, tapi ni 1 je. Sebab dia malu. Betul lah tu. Betul. So bos, you rasa macam mana? You dengan you memang mertua akan suka? Mesti suka punya. Dia lagi-lagi sebelah ke LCC pula. So you nak beli dengan cash ke beli dengan loan? I rasa mak mentua I cakap semalam cash kot dia kata. Cash. Tak payah loan. Budget dia berapa? Lebih kurang. Sebab mak mentua I ni businesswoman. Sale dia tahun lepas 230 juta dia kata. Berapa? 230 juta sale tahun lepas. 230 juta. Macam benar cakap dengar saja. Kejap. Low income tax.